Abang-abang kat belakang okey? Okey kita minta semua masuk. Lepas tu nak minta semua penonton nampak yang bantu supaya kita boleh mulakan sidang media kita pada hari ini. Okey kawan-kawan, kepada semua rakan-rakan media yang hadir pada hari ini, kita adalah sidang media untuk The Last Compact Senario Union 30 tahun. Sebelum itu, terima kasih kepada semua yang hadir, termasuklah dengan rakan-rakan artis sekali yang saya nampak kat depan ni. Ada Ayan, ada Eric, ada Nizam, ada Chot, ada Hazwan, dan juga kepada semua rakan-rakan media. Boleh tak bagi tepukan untuk diri sendiri? Okey. Hari ini kita ada sidang media The Last Compact Senario Union 30 tahun. Dan pertama sekali kita nak ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada penaja yang menjayakan pengajuran sidang media kita pada hari ini. Berikan tepukan kepada Sunway Putra Hotel. Okey, yang menaja tempat kita pada hari ini. Dan kita nak mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Boleh kawan-kawan semua kesyukuran kehadratmu atas limpah rahmat dan izinmu, kami dapat berhimpun pada hari ini dalam majlis sidang media The Last Compact Senario Union 30 tahun. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkatilah perjalanan majlis ini dari awal hingga akhir. Kaplah Entertainment serta Amat Travel Tour and Sendirian Berhad. Saya betulkan sikit, Amat Travel and Tour Sendirian Berhad. Terima kasih juga kerana berjaya mengajukan konsep ini secara tak langsung, mengembalikan semula ke 6 ahli kumpulan Senario Union. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu legend-legend kita, OG kita selama ini, kalau diorang perform ataupun diorang datang ke event-event, tak lengkap ke 6 ahlinya. Dan kali ini kita bawakan kepada seluruh rakyat Malaysia, ada Azli, ada Saiful Apek, Wahid, Lat Pet Pet, Yasin, dan juga kita ada Pak Ya. Untuk melengkapkan Senario Union itu sendiri. Dan sekali lagi, kita nak bagi tepukan yang paling gemuruh kepada penaja sidang media kita pada malam ini. Tepukan untuk Sunway Putra Hotel. Okey. Nak buat konsert. Senario nak buat konsert? Serius nak buat konsert? Of course lah, kami kenal. Zaman saya pembesar, kita dah tahu lama dah. Movie pertama yang tengok waktu saya kecil adalah Senario The Movie. We grew up dengan senario Penjelawar-Lawak. Sempat berasa zaman tu. Orang cakap legend dan legend lawak kan, lawak dalam Malaysia. Dapat tengok sendiri dia pun jadilah. Dan tengok senario dia pasal Sampai kena ketuk TV tu sebab nak keluarkan sound. Main di Line Pet. Apek, Yasin, Abang Wahid, Nani. Oh sorry, itu Arab. Azli, Hamdan dengan Fayah. dia tak lagi janji kita dulu aspalela. Aku melirik pada siapa, kalau pada adik mulakanlah jawabnya. Sebelum dan sesudah macam ni. Motor kacau. Yang Yasin jadi alien tu, yang saya suka tengok. Cerita senario Oxfordshire. Senario XX Aspalela. Dan movie Jutawan Fakir. Yes. Buat orang nama tersendiri. So we're looking forward for it lah. semoga dapat menghiburkan seluruh rakyat Malaysia. So jemputlah ramai datang ke konsert sebenarnya. Untuk Azli, Lat Pet Pet dan Saiful Apek, Wahid, Yasin dan juga Pak Ya. The Last Compact Senario Union 30 tahun. Saya yakin semua yang ada di sini, kita semua membesar dengan senario sendiri. Ada banyak cerita-cerita yang menemani kita, yang mewarnai hidup kita sewaktu kita kecil-kecil dulu sampailah ke waktu ini, kan? Jadi malam ini nak bagi tahu kepada semua, disebabkan ini adalah konsert
The Last Compact Senario Union. Sekarang ini kita nak jemputkan official house band yang akan turut serta menjayakan konsert The Last Compact Senario Union 30 tahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, welcome on the stage. Kita ada Lemon Band. Inilah dia band-band yang akan mengiringi Senario Union. Okey, kejap lagi kita akan ada performance. Siapa nak tengok Senario Union perform? Seorang. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, tak jemput the star of the show. Saya nak dengar sorakan dulu, boleh? Saya cuba sorak untuk Senario Union. Okey, baik. Are you guys ready? Tuan-tuan dan puan-puan, terimalah the star of the show, the OG Senario Union. Senario
hilang masa main dengan Iwan Band tu. Ada rezeki kerja sekali. Tapi ni, hari ni abang rasa. Kita sekejap lagi kita ada sidang bidah. Tapi ada satu lagu lagi yang kita lupa nak nyanyi. Lagu apa? Lagu apa? Semua sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita punya hero kita daripada Dreamscape. Dreamscape event. Tapi sebelum tu kita ucap terima kasih juga kepada yang datang ni. Juara MLS kita datang. Oi, juara tu. Aceh datang juga Aceh. Okey, bangun je Aceh. Okey, Salwi Putra, ini Aceh kumpulan nanas. Mau sponsor bilik malam ni boleh kan? Sudah okey. Dah lupa. Aceh boleh duduk silau. Dan kita lupa nak mengucapkan terima kasih juga kepada Kapla Entertainment. Entertainment. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Salwi Putra. Ya, ni Flow 88 semua ada hari masih rakan-rakan anak buah zaman bintang mencari bintang ada SOSO ada. Ini budak yang asyik marah bini dia duduk dalam kereta. Viral budak viral. Baiklah. Kita jalanlah terima kasih. Kita kedakan dulu. Pasal pengacara kita nak ambil alih. Jangan bagi kami pegang Terima kasih kepada kami senario kerana menyokong senario. Terima kasih banyak-banyak. Tepuk tangan untuk legend kita. Saya rasa. Kejap. Abang-abang semua kejap. Kita belum settle lagi. Belum lagi. Abang Wahid, belum lagi. Ada lagi? Okey, abang Ustaz silakan. Dan tak lupa kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, media cetak, media blogger, Netizen. Weber bukan ke berita kat kereta tu. Blogger kawan. Duk elok boleh tak? Is kau ni. Okey, terima kasih semua. Okey, baik. Silakan duduk abang-abang semua. Ada kerusi dia. Ada kerusi. Okey. Boleh duduk, ambil tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Allah. Energi yang sangat-sangat best. Kalau sidang media macam ini energinya, nanti time konsert saya rasa kita semua kena standby stamina masing-masing lah Tim Sing Pano untuk ke atas pentas. Dipersilakan. Ni dia kita punya EO, kita punya event organizer. Ini daripada Dreamscape. Terima kasih dan Ali. Terima kasih Ahmad dan Ali. Terima kasih Ahmad dan Ali. Terima kasih Ahmad dan Ali. Ini daripada Dreamscape Entertainment. Jadi teman, Encik Megat Ahmad Izzuddin dan juga Encik Zakiri dipersilakan. Terima kasih. Dan terima kasih. Megat dan kawan-kawannya. Okey, baik, kita nak teruskan dengan sidang media kita pada hari ini. Terima kasih kepada tuan tanah kita Dreamscape dan juga Kapla Entertainment kerana bersama-sama dengan kami pada hari ini. Tepukan kali ini kita nak tanya dengan Dreamscape event lah. Kenapa memilih senario Union untuk konsert kali ini? Silakan. Tepuklah sikit. Selamat petang kepada semua rakan-rakan media. Senario perfect song that you played tadi memang very entertaining. Lepas saya masih ingat dalam when sejak saya 13 tahun lepas 230 when I was 13-14 tahun, you all was legenda masa tu lah. Itulah tak berubah. Itulah sebab one of the reason yang bila kami tak ada zaman Netflix lagi, ada Astro masa tu TV3 was Scenarios punya one of the main what do you call that, main program that we look forward lah. And sebab tu one of the reason that kita pilih Scenario, and we thank you very much Scenario for your
kesudian lah untuk partner. Terima kasih Kak. Thank you bos, thank you Terima bos. kasih bos, terima kasih. Okay. Welcome bos. Baik, tapi cerita tentang konsert sekarang ni, ramai lagi yang tak tahu bila dan juga di mana konsert ini akan berlaku. Konsert ni akan berlaku 25 April di Ideal Life Tropicana Mall, Damansara. Okey, 24 April. Sorry, 25 April Sabtu. Okey. 25 April 2026. Jadi semua dah boleh standby lah Yang mana ada dekat depan ni jangan tak pergi Pergi ke tidak? Tak dengar pergi ke tidak? Tiket dah beli? Belum lagi. Sabar. For you PC. Oh, masak aku ni. Okey, baik. Kalau untuk konsep The Last Compact Senario Union 30 tahun ni pula, bagaimana dengan konsepnya? Mungkin boleh dijelaskan sedikit. Konsep kami kali ini adalah Godfather. Sebab I think they are the Godfather of comedy. Okay. Setakat ni they are the best in my point of view lah. So that's the concept. Okay, the Godfather. Okay, kalau daripada outfit kita orang nampak pakai macam Godfather. Okay, trompet sikit lah. Godfather, satu. Over to you sir. Sekali lagi Abalan, boleh saya minta sekali lagi Godfather tu? Dapatkan tiket. Kena dapat tiket lah Baik, kepada Dreamscape lagi, kita nak tahu juga target untuk pembeli tiket ini. Siapa targetnya? Target I think macam saya, my age 46 hingga 50, and zaman-zaman yang kita grow up with them, and I think that's our main market lah, yang kita and families juga, kanak-kanak pun grow up akan tahu senario daripada father and mother diorang, daripada the B40 or generation yang in our league of age lah. So kita nak kenalkan senario juga kepada new generation. And hopefully kita dapat sambutan yang sangat-sangat baik daripada semua peminat-peminat. Tiket sale dibuka 15 hari bulan, and after that for harap akan be the best lah. Okay. Jadi 15 hari bulan akan mula penjualan tiketnya, okay? Take note semua, 15 hari bulan akan mula penjualan tiket. Tapi sekarang ni kita tak tahu lagi harga tiketnya berapa dan ada berapa zon untuk konsert kali ini. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, kita semua dah tak sabar untuk dapat tahu harga tiketnya. Dan macam EO kita cakap tadi, kita sebenarnya nak harga yang mampu milik, betul tak? Supaya semua peminat-peminat senario boleh merasai sekali pengalaman ini dan juga sejarah ini. Jadi dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita saksikan harga tiketnya. Ya. Dekat sini kita ada zon cepat kaya dengan harga RM488 bersama dengan official merchandise. Ada zon cari tapak RM388. Ada zon lip lap RM268. Ada zon cinta sate RM288. Cinta berkarat RM188. Motor kapcai RM138 dan yang terakhir sekali sebelum sesudah RM268. Dan seperti mana yang kita tengok dekat depan sekarang ini, zon motor kapcai adalah zon yang paling kita boleh mampu milik, iaitu RM138. Dan anda boleh dapatkan tiket-tiket anda di www.ailasotiket.com/senario union dan juga di www.fantopia.io. Jadi kawan-kawan semua, berapa hari bulan? 15 untuk tiket 15. Untuk tiket 15 hari bulan. Konsert 25, okey? Early bird. Early bird ni kiranya siapa yang paling cepat akan dapat dengan harga yang sangat-sangat istimewa. Tapi yang itu anda boleh dapatkan di social media Senario Union sehari sebelum hari penjualan tiket bermula, maknanya pada 14 hari bulan, betul? 15 hari bulan. Okey. Early bird 14. Okey, saya betulkan balik Early bird 14 hari bulan. Dapatkan di social media Senario Union. Baik. Assalamualaikum. Salam. After 30 years, organizer. After 30 years, why do you choose? I mean,
beside the memory that you had. And then kenapa dinamakan The Last Kopek? Sebab dah lama tak ada, tiba-tiba datang balik The Last Kopek. Last Kopek kedua. Okay, kepada organizer. Assalamualaikum. The Last Kopek tu sebab benda ni sebab 30 tahun tak pernah ada. Kita buat untuk meraihkan 30 tahun senario dalam industri. So ialah satu konsert yang luar biasa akan kami lakukan, di mana ke-6 mereka ada bersama kali ini. Dan kali ini juga muzik adalah satu muzik yang serius, di mana kami mempunyai Caan sebagai musical director kami dan Lemon Band dengan arrangement yang fresh. Itulah dia. Okey, baik. Kata kita tak ada yang baru lah. Okey lah bang, soalan saya bang. Saya membesar dengan senario. Saya ni dikategorikan sebagai Gen X. Gen X lah kan. Membesar dengan senario kan? Membesar kan. Mana pernah kecil lah? Pernah kecil. Sekejap lagi, ulang sekali statement tu. Saya minta maaf, saya adalah bidang guaman. Awak bersama dengan senario. Sabar belakang. Tak. Saya ikut. Abang betul. Wartawan boleh ikut. Cuma untuk menarik minat-minat Gen Z kan untuk datang, adakah ada artis-artis yang bakal dijemput untuk sama-sama menjayakan konsert? Dia nak suruh kita jemput dia tu. Saya rasa yang tak sampai jawab. Kalau boleh orang yang paling hebat lah. Cabang senario saya yang you nak request. Kalau boleh inilah Abang Wahid. Saya rasa lebih baik abang ni ada mengandung. Tak, saya rasa memanglah dalam konsert senario Union 30 tahun confirm memang kita ada artis jemputan, tapi masih lagi kita belum tetapkan siapakah dia. Sebab lagu-lagu senario sendiri pun ada lagu-lagu duet. Jadi nanti kita serahkanlah kepada pihak Kapla Entertainment untuk mungkin kita akan jemput Nanas. Kita jemput Bayim. Kita akan jemput Bayim dia. Mana tahu kalau ada rezeki tapi yang itu nanti pihak Kapla Entertainment dan juga EO kita akan berbincang untuk guest artis wanita siapakah mereka akan panggil untuk menyerikan konsert senario Union 30 tahun. Tapi dalam list kita ada artis yang kita pilih sendiri, iaitu BBS. Yes. Bukan sporing BBS. Apa BBS tu? Bini senario. Pada bini senario. Okey. BBS standby lah apa. Tapi itulah jawapan dia untuk soalan ada. Alamak, cot. Siapa? Bangun. Bangun bang. Nama siapa bang? Saya Fendi Suara TV. Fendi dari Suara TV. Okey, suara tu suara apa? Nama dia punya itu bang, nama dia company dia. Suara apa? Suara TV. Suara TV. Okey, silakan. Fendi. Saya nak tanya, ada satu statement khas tak untuk memperingati Almarhum Hamdan? Untuk tribute tu memang kita dah fikirkan, insyaAllah ada. Memang akan ada lah insyaAllah perkara tu. Terima kasih. Awak cakap macam menteri. Bukan Dekat senario. macam menteri bila dia sebut nama arwah tadi tu tersentuh lah. Kita rasa macam kita ni kurang seorang, tapi Allah lebih menyayangi dia. Mudah-mudahan rohnya tempat ke orang-orang yang beriman. Amin. InsyaAllah mungkin ada. So jiranku nak tanya apa-apa? Jiranku. Assalamualaikum, saya Cot daripada Cerita Bulan Jumaat. Nama penuh? Azmir Hassan. Sedap nama tu, apa yang nama Cot? Ada orang bagi. Nama Cot tu famous tau. Cocet, itulah bunyi cita. Sudah. Okey, baik. Assalamualaikum kepada legend-legend saya yang ada ke depan. Kalau Nizam membesar dengan senario, saya dibesarkan oleh senario. Thank you. Soalan saya adalah maklumlah dengan keadaan kita sekarang, faktor usia semakin muda kan. Jadi berapa lama durasi konsert yang ada? Dengan kata 3 hari ke macam mana tu? Yes. Yes. Okey, itu soalan dan saya. kita akan menjemput kemungkinan Okey, untuk duration lagu ataupun konsert ni akan berjalan selama lebih kurang 120 minit ataupun lebih kurang 2 jam. So kita akan start dalam 8.30 and then maybe habis 10.30 ke 11.
So pemilihan lagu tu kita masih lagi berbincang dengan ahli senario semua. So lebih kurang 20 lagu ke atas. Alright, untuk soalan tadi berbalik kepada artis jemputan tu pun masih kita berbincang lagi untuk siapa kita untuk ambil sebagai artis jemputan. Maybe Floor 88 terlalu mahal, so kita kena cari orang lain. Salah satu je. Okay. Mahal lah Untuk segmen yang tribute tu pula pun untuk segmen tribute tu pun masih dalam perancangan and memang ada untuk dalam konsep itu. Cumanya pembahagian segmen tu kita akan terbagi kepada 3. Maybe lagu-lagu senario dulu, lagu-lagu tradisional, zapin apa semua tu. Sebab band kita akan terbahagikan kepada 7 piece. Maksudnya full band, and kita ada 3 horns and then 1 accordion and BVs of course. Cumanya daripada discussion dengan Cak An, muzik senario kita akan besarkan lagi and arrangement yang baru daripada asal. So cumanya tak akan lari jauh banyak daripada yang original, cumanya kita akan besarkan muzik itu sendiri. Okay. Alright? Boleh happy Boleh silakan. You all agree ke harga tiket tadi tu? You all kena ingat tau, senario tau. Setiap lagu dia ada gimmick dia dan dia ada punya magic. Puas tidak harga tu? Tak, you all puas tidak? Lama. Berdirinya saya di sini. Semua untuk rakyat. Saya rasa okey. Nanas pun boleh jadi juara, tak ada masalah. Okey, teruskan next. Okay, next question. Saya Amirul dari Esok Gempak. Dari? Esok Gempak. Tak gempak pun. Saya biasa je. Soalan saya adalah kita tahu yang senario mempunyai fanbase yang banyak kan. Sekiranya berjaya mendapat kutipan yang merasakan, ada perancangan tak untuk menambah satu lagi hari, dan mungkin ada tak perancangan untuk buat di venue yang lebih besar? Terima kasih. Saya rasa bos EO kita yang akan jawab. Bos. Pada saya lah sebelum serah kepada EO kan. Pada saya kalau kita kata kalau mendapat sambutan insya-Allah. Betul Maknanya kalau kita buat 2 hari tu lagi cantik. Alhamdulillah, adalah rezeki nanti insya-Allah. InsyaAllah lah, kalau 15 hari bulan tu dah buka tiket sold out. Malam kedua tu kita terus roja Tuan Nana. Terus start. Maknanya ada kemungkinan untuk buat 2 hari guys. Ya. Dan tak semestinya senario ini dalam lagu dalam album dia. Kita ada orang India, kita ada orang Cina, kita ada orang putih. Kita akan varietikan dalam konsert tu. Tak betul bos? Betul? Okey. Lulang hiao be hiao. Wah, hiao kong hoken wa tambo. Lulang lai be hari tiket au. Wah kalau kasi itu jang wa ai sang nana i pa wo. Pa o. Itu sang bo dia dang nang nang di wo. Iki wo. Lu yang be hiao. Oh, hiao kong tambo tapi wo cha le. Next. Okey, soalan seterusnya. Iskandar, silakan Iskandar. Tak ni. Is. Tanya jangan marah. Okey. Assalamualaikum semua legend, sifu semua. Saya Iskandar. Saya nak tanya, senario ni kita tengok daripada kecil dulu memang banyak sitcom, sketsa, filem lah kan. So ada tak selit-selit di dalam konsert ni sketsa-sketsa daripada senario? Kita rindu nak tengok senario beraksi atas pentas dengan sketsa. Okey. Soalan yang bagus. Okey, kita minta entertainment yang jawab lah. Alright, untuk The Last Compact Senario Union 30 tahun ni, memandangkan senario sendiri memang banyak lagu. So memang kita akan fokuskan kepada lagu, tapi kita akan selitkan sedikit dengan lawak santai. Tapi kita tak consider as a musical punya konsert, musical lawak sekali, tapi kita akan selitkan sedikit lawak santai. Tapi mostly kita akan fokuskan kepada lagu-lagu senario. Untuk satu hari pun, ya senario pun banyak lagu kan. So kita kena 2 hari. Betul. Okay, kita akan buat lawak dalam kereta. Okay, kemungkinan kita akan recall balik lagu-lagu di sebalik tu. Kita ada info-info message. Jadi kita bagi nasihat yang terbaik lah. Baik. Soalan seterusnya daripada kawan-kawan semua. Ada? Jiran saya, abang yang saya sayangi semua,
Okey, saya tak tahu saya dah duduk. Ada tak selepas konsert ni, katalah ni last Kopek kan, tapi ada tak cadangan ataupun keinginan untuk disiarkan di stesen-stesen yang lain, contohnya Netflix, selepas konsert ni? Maksudnya mungkin tak ada orang yang dapat beli untuk 2 hari tu kan, tapi mungkin orang nak sangat tengok, mungkin disiarkan ke Netflix ke ataupun sebagainya. Ada tak cadangan-cadangan ataupun plan? Ya, mungkin. Kita masih menunggu dari channel TV, mana-mana channel TV, Netflix ke mana-mana. Kalau dia orang ingin collaborate, pasti akan ada. Okey. Baik, terima kasih Encik, terima kasih. Terima kasih soalannya Bernas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Syarif daripada Bazing Malaysia. Untuk event organizer, susah tak untuk kumpulkan the original ni? Awak tanya soalan lagu tu. Awak je tanya lagu tu. Berapa bulan mengandung? It's okay. Jangan stres, kita enjoy. Okey, baik, kepada Tuan Tanah. Memang susah. Memang bukan senang, memang susah, tapi akhirnya mereka di sini. Yeah. Thank you. Okey. Ada lagi? Satu lagi. Apa kenangan manis selama 30 tahun dalam senario ni? Macam mana? Bindi? Kenangan manis selama 30 tahun di dalam senario. Banyak. Kita masih bersama. Itulah paling. Itulah dia. Yang paling manis sekali, senario tidak pernah berpecah. Betul ya? Kenangan yang paling manis hingga menyebabkan kawan saya sakit, banyak makan gula-gula dalam mulut. Itulah kenangan yang paling manis. Siapa kalau tu? Jiran gua. Dia punya pasal lah aku jadi tidur malam-malam dia buat rehearsal. Okey. Baik. Ada lagi sebelum saya tutup? Ada lagi tu yang belakang. Minta jasa baik kepada semua rakan-rakan saya, rakan-rakan artis termasuk dalam media cetak, media elektronik. Tolonglah wawarkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Ini adalah julung-julung kalinya kami buat konsert 30 tahun senario Union, dan ini adalah hadiah kepada peminat-peminat senario yang merindui senario. Tolong wawar. Betul. Okey, dan terima kasih banyak-banyak you all bagi satu tepukan yang gemuruh kepada Dreamscope kerana dia orang panggil one by one berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk nak buat Dreamscape. Dreamscape. Nik, boleh cepat sikit tak? Sebab apa selalu abang tengok muka orang tua dia muka berkedut kan? Ini abang tengok kepala kawan abang berkedut di kepala dia. Can I speak English? Please. So ladies and gentlemen, I want to tell you, I would like to say thank you. Please a big hand to Mr. Dreamscape. Yes, I got it. Yes. Up the payment. Not me, you talk. Okey, EO settlekan. Okey. Saya ada satu soalan untuk senario lah. Apa satu perkara yang dijanjikan untuk peminat pada 25 April nanti pada hari konsert? Adik bongsu. Apa satu perkara yang pastinya dijanjikan oleh semua? Wal falmin antal al-arabi asal Malaysia. Yalah. Al-falmin al-bilal. Ada hana mata halaf al-hajar. Alhamdulillah. Okey. Ya. Perkara yang dijanjikan. Janji tak apa. Janji kami. Arab. Ana al-sabaq. Malay. Dia boleh tak? Ana haftui. Baik. Apa yang dijanji kami, janji Allah tu pasti. Tapi kami, abang-abang, saya yang paling bongsu, kami cuba buat yang paling terbaik. Biasanya ada yang terbaik, tetapi ada yang terpaling baik sepenuh hati kami. Dan sebenarnya ini juga adalah permintaan daripada peminat kami, diganggu oleh peminat-peminat kami sebenarnya untuk membuat konsert ni. Ya, jadi kami harap apabila sudah dapat disatukan dan kami cuba grabkan hubungan ini untuk membuat satu persembahan yang terbaik pula untuk anda yang mengumpulkan. Dan semestinya juga lagu-lagu yang kami akan persembahkan pada konsert tersebut adalah lagu-lagu yang terbaik yang pernah menjadi siulan kepada anda semua. Sebab senario ada lebih daripada 7
lebih buah lagu. Jadi kita akan select dan kita akan bagi yang terbaik untuk anda semua. Dan saya nak maklumkan kat you all, kalau tiket dah habis, jangan duk WhatsApp kami. Jangan duk beli tiket. Tolong bawa apa-apa mengenai senario, datang bersama kami. Nak signature, kami nak ambil gambar yang 30 tahun untuk kami punya memori. Boleh kata boleh? Boleh. Ingat pesanlah mepet, kalau tiket sold out, jangan sekali-sekali duplicate. Dan jangan WhatsApp kami minta maaf. Okey, baik. Saya rasa kita tak dengar lagi lah suara Pak Ya, betul tak? Oh, ada ke? Pak Ya ada lah. Ada. Pak Ya, sedikit lah mungkin untuk peminat-peminat yang merindui senario. Sila Pak Ya. Assalamualaikum. Pak Ya macam balik mengkong. Waalaikumsalam. Sebenarnya tak berapa sihat sehingga saya pun tak berapa mendengar sebelah kiri. Lah. Kita try kau cakap. Pak Ya dengar tak? Pak Ya. Okey. Tolong Pak Ya. Jangan tarik ni. Kita dah sign ni. Okey. Tak ada yang lama, tidak ada yang baru. Ada ramai yang minat yang lama, ada ramai yang minat yang baru. So kita jangan banding-bandingkan antara yang lama dengan yang baru. InsyaAllah kami tetap kami, walaupun kami bertukar dengan banyak-banyak version. Iyalah. Orang cakap version sepatu lah, version nenas lah kan. Kami tetap orang lama. So lawak kami cara lama. Kami tidak akan orang kata menyaingi lawak-lawak baru insyaAllah. Baik, itu daripada Pak Ya. Entahlah. Macam main kawan. Balut main kawan. Sabar bala lah, tak tahu nak cakap apa ni. Tak kaget Wahid, saya ada rasa kaget macam yang sebelum ni. Kaget. Okey, Abang Wahid. Apa pun saya janjikan apa pun saya janjikan yang mana beli tiket, kami akan pastikan membagi tiket tu je. Oh ya, betul. Yang mana beli akan dapat lah. Yang mana beli akan dapat. Okey, Abang Saiful Ahmed, mungkin sedikit sentimental value terhadap nama senario itu sendiri, bagi tahu dekat kita semua. Sentimental value jangan babitkan cicak kat sini. Apa kena-mena kat Rio? Ni Dreamscape event tau, dengan Kapla Entertainment tau. Yalah, walaupun kami rasa salah seorang sahabat kami dah tak ada, jadi berkumpulnya kami ini sebagai satu ukhuwah dan juga legasi dan juga contohlah kepada mereka-mereka yang baru ni. Dan pada kita ni semua, apa yang kita orang akan buat nanti ialah itulah, kita pegang satu benda je lah. Cakap yang penting, bukan yang penting cakap. Jadi kami dah selalu sampaikan dalam lagu, dalam sitcom. So kami harap sangat impian mereka-mereka tulang belakang kami ni, orang di belakang tabir ni, memang kita takkan hampakan. Dan juga kepada peminat-peminat sendiri yang beli tiket, yang merindui kami rasa terharu sebenarnya, tersentuh bila ada mereka-mereka ni yang pada saya tak ada benda jadi kebetulan, semuanya ketentuan. Apa yang saya boleh cakap, terima kasih lah kepada you all, beri kepercayaan dan Nabil kepada semua members of senario. Walaupun kita adalah pelawak-pelawak legend, tapi kami tetap hormat dengan pelawak-pelawak baru yang terus menyinari dunia pelawak jenaka terbaik anda semua. Warisi menyambung. Betul. Kita dah letak down payment, diorang tambah bayar lah. Ya, betul. Penyambung legasi kita. Baik, kita tak dengar lagi suara organizer kita lagi seorang ni, Cik Megat. Cik Megat. Ini kita punya director untuk konsert kali ini. Cik Megat, mungkin sedikit kata-kata kepada semua rakan-rakan media. Dengan Megatnya, silakan. Saya tak ada muka jangan pucat sangat. Kata-kata saya memang tak ada. Saya serahkan kepada Zakirin. Mengelak. Wah, jantung dia dah laju dah kat mengelak rupanya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingatkan sekali lagi kepada semua, 25 April 2026 bakal menjadi sejarah kita bersama untuk menyaksikan The Last Kopek Senario Union 30 tahun. Dapat senario. Terima kasih semua. Dan juga kita punya tuan tanah Kapla Entertainment dan juga bukan Dreamscape Event. Sebab betul-betul. Teringat nama dia tadi. Dream apa? Dreamscape. Ni muka sikit. Dreamscape. Ada deh. Okey, baik tuan-tuan dan puan, kita nak teruskan dengan simbolik konsert kita. Ada sesuatu yang event organizer kita nak berikan.
Boleh ambil gambar, post, upload dekat social media semua. Bos, ini dia. Tengah lah bos. Better duduk tengah lah bos. Pak, bos duduk tengah ha. Bos. Okay. Tolong jangan cut kamera lebih-lebih, nampak ketiak. Okay, ada reflect tak? Bukan nak pen turun bawah sikit. Ada reflect tak? Serius? Okay, saya minta maaf, saya kamak, saya jaga betul-betul. Okay. Reflect. Okay, thank you. Boleh kita ambil gambar dulu. Alright. Kita ambil gambar dulu. Iskandar, boleh kita ambil gambar dulu. Itulah awak tengah cakap jangan buat live TikTok. Aduh, dah tak tahu nak end live macam mana. Okey. Baik, kawan-kawan semua, boleh kita ambil gambar dulu berkumpul. Jom, ambil. Okey, kita sebut senario last boleh? Kita sebut senario 1, 2, 3. Lagi sekali. Last one. Baik, terima kasih kepada semua rakan-rakan artis dan juga organizer. Kita nak ambil gambar senario sahaja di atas pentas. Sebarkan selagi mana yang korang mampu sebarkan.